Living doll ataupun anak patung hidup telah menjadi trend pada masa kini, di mana seseorang gadis itu akan bersolek seperti anak patung dan bergaya di hadapan kamera. Untuk mengetahui cara solekannya, ikuti tutorial saya pada kali ini. Anak patung memang terkenal dengan kulit yang sempurna. Jadi, anda perlu tutup segala ketidaksempurnaan kulit anda dengan menggunakan concealer dan juga foundation. Saya telah merakam langkah pemakaian foundation dan juga concealer, tetapi malangnya rakaman tersebut telah hilang. Tapi tak apa, anda boleh rujuk video saya sebelumnya dan saya ada senaraikan produk yang saya gunakan pada description box di bawah. Dan sekarang kita akan teruskan dengan makeup mata. Dengan menggunakan pensel kening, gelapkan kening anda. Saya lebih suka menggelapkan kening saya dengan mengikut bentuk semula jadi kening saya dan kelihatan lebih tebal. Kerana ia bukan saja dapat membuatkan muka saya lebih comel, ianya juga dapat membuatkan muka saya kelihatan lebih muda. Lukiskan outline ataupun garisan di sekeliling kening anda, kemudian anda buat garisan halus di dalamnya. Kemudian anda akan beruskan kening anda dengan menggunakan angled brush supaya garisan halus tadi akan hilang dan warna kening anda nampak lebih natural. Ulangi langkah yang sama untuk kening yang sebelah lagi. Sentuhan pada jejarimu, senyaman aroma dari cangkir latte, perasaan tenang ku denganmu. Untuk mendapat impak mata yang lebih besar seperti anak patung, anda seharusnya memakai contact lens yang mempunyai diameter yang agak besar. Mata anda akan mengalami perubahan yang ketara, di mana mata yang lebih kecil kelihatan lebih besar daripada biasanya. Seterusnya, saya akan gunakan eye primer supaya makeup mata saya tahan lebih lama dan warnanya akan nampak lebih terang. Seterusnya, dengan menggunakan eyeshadow yang berwarna putih dan juga bersifat shimmer ataupun berkilau, highlightkan berbola mata anda, sudut dalam mata anda dan juga tidak lupa tulang kening anda. Ia akan membantu menyelahkan makeup mata anda sekaligus akan menyebabkan mata anda kelihatan lebih besar. Seterusnya, anda memerlukan sebatang eyeliner yang berwarna putih ataupun anda boleh gunakan eyeliner yang berwarna silver jika anda inginkan sedikit glamour pada makeup mata anda. Dengan menggunakan eyeliner tadi, gariskan waterline pada kawasan mata anda. Jika anda tidak tahu di mana letaknya kawasan waterline, anda boleh lihat kawasan waterline yang sedang saya tunjukkan pada video. Jika anda mahukan mata yang lebih besar, anda boleh gariskan melebihi kawasan waterline. Ia bertujuan untuk menambahkan kawasan putih pada mata anda dan menampakkan mata anda sangat-sangat besar seperti anak patung. Yang kau pendamkan, apa sebenar kau pendamkan buatku dalam permainan jiwa yang serba naif atau bukan sekadar mahu gunakan liquid liner yang mempunyai hujung berus yang tajam. Saya memilih Maybelline Hyper Sharp Liner kerana eyeliner ini sangat mudah digunakan dan dapat menghasilkan garisan tebal dan juga nipis yang kemas dan rapi. Lukiskan garisan yang nipis pada kelopak mata anda dan panjangkan sedikit garisan pada sudut luar mata anda. Kemudian, secara perlahan-lahan, bina ketebalan garisan eyeliner anda. Garisan yang dibina haruslah semakin tebal apabila menghampiri sudut luar mata. semanis vanila, di atasnya whipped cream. Dengan menggunakan eyeshadow yang berwarna hitam, lukiskan satu garisan yang terletak di bawah garisan white eyeliner yang telah anda buat tadi. Garisan yang anda bina ini sebenarnya mewakili garisan bawah mata anda yang baru. Jadi, mata anda kelihatan lebih besar kerana garisan anda yang baru ini terletak jauh daripada garisan bawah mata anda yang sebenar.
Garisan penuh pada garisan bawah mata anda akan menyebabkan mata anda kelihatan lebih kecil. Jadi, anda perlu gariskan separuh daripada garisan saja. Gariskan sekali lagi dengan menggunakan liquid eyeliner. Memandangkan liquid liner agak sukar digunakan, garisan eyeshadow tadi dapat memberikan panduan kepada anda supaya garisan yang akan anda buat menggunakan liquid liner tepat dan juga tidak comot. Lukiskan satu lagi garisan yang terletak di atas liner hitam kelopak mata anda dan ia bertujuan supaya kelopak mata anda nampak lebih menonjol. Garisan eyeshadow hitam tadi mungkin terkena pada kawasan waterline anda. Jadi anda perlu gariskan semula kawasan waterline anda dengan menggunakan eyeliner yang berwarna silver tadi. Memandangkan kedua belah mata saya mempunyai kelopak mata yang tidak sama besar, jadi saya terpaksa melukis sebelah mata saya garisan silvernya lebih tebal supaya ketika saya membuka mata, kedua-dua garisan silver pada mata saya akan kelihatan. Anak patung juga terkenal dengan bulu mata yang panjang, tebal dan juga melentik. Jika anda bernasib baik dan mempunyai bulu mata seperti anak patung, abaikan saja langkah ini dan anda terus boleh gunakan maskara. Jika bulu mata anda seperti saya, anda harus memakai bulu mata palsu supaya transformasi anda menjadi lengkap. Tidak lupa, anda juga perlu menggunakan bulu mata palsu untuk bahagian bawah mata anda. Jika anda tidak memilikinya, tak apa, saya akan tunjukkan caranya bagaimana anda boleh melukiskan bulu mata bawah anda dengan menggunakan eyeliner. Garisan yang dihasilkan haruslah dengan menggunakan gerakan tangan yang lembut supaya garisan yang dibina nampak lebih halus dan seakan-akan bulu mata. Seterusnya, gunakan pelentik bulu mata dan juga maskara pilihan anda supaya dapat menyatukan bulu mata anda yang kurang melentik dengan bulu mata palsu anda yang lebih melentik. Untuk mendapatkan hidung yang lebih mancung seperti anak patung, anda tidak perlu menjalani pembedahan plastik. Anda hanya perlukan eyeshadow yang berwarna coklat dan kontur sisi hidung anda dan eyeshadow yang berwarna putih untuk dijadikan highlighter pada kawasan tulang hidung anda. Pilih lipstick dan juga blusher yang berwarna merah jambu. Memandangkan merah jambu adalah warna yang sangat comel dan juga sinonim dengan imej anak patung. Jika anda tidak mempunyai blusher yang berwarna pink, anda boleh gunakan lipstick yang berwarna pink. Cuma dotkan pada tulang pipi anda dan blend sehingga ia sekata. Gunakan shimmer supaya dapat menonjolkan kawasan tulang pipi anda dan dapat menambahkan keserian pada wajah anda. Sekarang anda telah menukarkan diri anda kepada anak patung dan anda bolehlah mencuba pelbagai pose yang comel di hadapan kamera. Harapan saya agar anda menjadi anak patung yang comel dan selamat mencuba. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, kunjungi blog peribadi saya princess-yanti.blogspot.com dan juga like fanpage saya, Princess Yanti.